Asmara Putu Kaca ni sebenarnya pasal satu tumbuhan yang suci. Tumbuhan yang terus-terus dipitnah. Tapi fitnah dia tu sebenarnya tak sampai 100 lebih tahun pun. Betul tak? Tak sampai 200 tahun pun difitnah. Dan dia sebenarnya it's a playful song. Dia macam nak menyindir apa yang kau takutkan sangat dengan kesucian tumbuhan itu. Oh yes, faham. Aku faham tumbuhan apa tu. Okay. Lepas tu? Dan tak kisah kau seorang pecinta tumbuhan tu atau tidak. Okay, aku faham dah dapat dah. Ya, tapi sebenarnya tumbuhan itu sendiri telah difitnah dan dia perlu membela dirinya sebab manusia telah meletakkan sesuatu hukum terhadapnya. So botol kaca tu sebab dia signifikan dengan tumbuhan tu. Signifikan dengan tumbuhan tu, dan cara untuk tumbuhan itu berinteraksi dengan tubuh badan kita adalah melalui berbagai cara. Tapi antaranya adalah cara yang melibatkan perkakas yang bentuk botol dan berjisim kaca. Nampak tak? Dia Mantik. fragile. Siapa yang faham mantik dia faham kita ni. Kita orang faham dah. Kita orang faham sangat. Barang jadi. Okay. Tapi betul lah tafsiran tadi tu indirectly okay, faham. Sebab aku baca ni ada satu part ni, mata sudah pecah, mula merah-merah. Okay, hang faham lah. Dia didedikasikan untuk orang yang faham, untuk orang yang tak faham mungkin kemudian dia boleh faham lah. Tapi lirik itu, exactly lirik yang kau baca tu adalah peristiwa yang terjadi ketika aku tengah tulis lagu tu. Dalam timeline yang sama, ada kawan baik aku telah dibuang daerah antara tumbuhan itu. So sebab tu lirik tu macam tu. Dan dia macam lagu protes juga sebenarnya kan. Dia cerita yang tak habis. Anak tangga. Ini cerita bagai satu anak tangga. Anak tangga ni satu lagi. Kau nak naik ke turun ke tangga nak tangga. Tak habis lah. Tak ada lagi anak tangga. Rupanya di sebalik lagu tu. Sebab tu dia waktu dinyanyikan playful. Okay. Dan sebenarnya apa yang tujuan dia untuklah bergembira lah. Ending dia kau just nak bergembira. Bergembira ni dah kata bukannya happy yahoo. Bergembira sinonim dengan keadaan sehat. Betul. Gembira sinonim dengan keadaan minda kau lapang. So bergembira di situ adalah simbolik kepada satu yang mungkin pecinta-pecinta tumbuhan suci ni ingin mencapai. Adalah di dimensi itu. Kegembiraan yang nyata dan jelas. Dan lagu Ego. Lagu Ego ni aku suka. Aku ada satu part sampai dia tangkap lah. Aku suka lagu part ni. Muka masih basah disimba masalah. Tubuhku menggigil kerana menahan marah. Sebab aku orang menulis kan. Kalau kita tengok seni pantun, penulisan yang sedap, dia bukan rima di hujung je. Dia kena ada rima tengah dengan rima hujung kena sama. Baru dia akan menghasilkan bunyi yang sedap. Kalau kau tengok muka masih basah disimbah masalah. So dia rima tengah dengan rima hujung dia tu sama. Sebab tu dia jadi sedap. So aku suka lah bila aku tengok ini writer dia memang lirisi dia power lah pada aku. So boleh kongsikan sikit tentang lagu Ego ni. Yes, Ego. Lirik ni sebenarnya ada perubahan yang banyak terhadap lirik ni sebenarnya daripada versi asal aku. Tapi chorus itu adalah versi asal. Masih basah disimbang masalah tu memang versi asal. Dan pada ketika aku nak mengajukan lirik ni kepada seorang tu Datuk M. Nasir, sebab Ilham anak M. Nasir, Ilham Pitahati, dia sendiri cakap aku bagi bos tengok dia cakap apa kan. Sebab aku masa tu ada kedegilan untuk mengekalkan lirik asal. Dan pada ketika itu bos tengah makan, tapi macam santai lah kat tengah luncai kan, kat meja. So aku bagi lirik tu, and dia bagi balik je, orang tak faham ni. Macam tu je. Simple je. Simple je cerita dia, macam tu je. Aku macam orang tak faham, agak down lah. Tapi
aku pun terima dan aku cuba adjust apa yang boleh dan menjadilah versi sekarang punya diri. Okey. So itu dia. Tapi kisah di sebalik lirik ni, intipati dia adalah kisah hubungan aku dengan abang aku. Kisah hubungan adik-beradik lah. Eksklusif. Okey. Oh. Itulah maksud ego dia. Ego adik-beradik. Adik-beradik. Aku boleh simpulkan lah, lagu-lagu Marga Satuan ni lagu sebenarnya berat lah. Kau punya bahasa adalah bahasa yang kalau orang baca sekali dia tak faham. Kena buka kamus ataupun search kat apa carian umum DBP, kamus DBP apa semua. Maksudnya dia macam bahasa yang macam kau kena faham betul-betul. Dia macam penulisan dolok pada aku, dia ada 2 layer. Satu layer yang pertama yang kita boleh faham direct macam tu je. Second layer adalah layer yang macam dia ada maksud lain. Tapi lagu kau ni memang lagu yang macam deep ni. Kau dengar pun dengan muzik dia berat dan lirik dia berat. Memang kau jenis suka consume benda macam tu ke macam mana? Aku suka yang berat-berat dan sebenarnya dia satu exercise untuk aku je. And each lirik yang aku buat ni sebenarnya aku nak cuba buat lain. So macam kalau tengok lirik Marga Satuan, tak ada pun lirik yang macam satu pendapat aku lah sendiri kan yang menulisnya. Aku rasa tak ada pun yang aku buat dengan acuan yang sama. Tak ada pun yang macam aku ada satu gaya bahasa yang sama. So aku always explore gaya bahasa yang berbeza. So dengan lagu ni gaya bahasanya macam ni, dengan lagu ni gaya bahasanya macam ni. Dan aku suka untuk membalancekan. Aku tidak mengutamakan lirik, aku tidak mengutamakan melodi. Aku mengutamakan dia punya keharmonian. Lirik dan melodi tu. Lirik tu mesti tepat dengan melodi tu punya keadaan menurut pemahaman aku. Dan kalau aku puas hati dengan benda tu, dah tak kisah dah orang lain cakap apa. Macam lagu Kasarubia ambil contoh Kasarubia. sebab dia salah satu lagu daripada album baru Marga Satwa, Seribu Daya. Dan lagu ni single pertama daripada album baru tu. Dan di hujung rakaman tu si rakam vokal Lok kata, Mal, betul ke tak nak tukar 14 tu? Sebab 14 dia yang boleh kata hook dan juga dia punya hook ataupun dia punya inilah chorus dia yang 4 jerit-jerit yang orang suka dengar dia kan. Aku rindu kepadamu oh cintaku. Very simple. Tapi sebelum tu dah kompleks kan. Tapi 14 tu aku rindu kepadamu oh cintaku. Terlalu simple. Tukar something yang ni sikit ke apa. Tapi aku nakkan gaya bahasa yang berbeza satu. Dan aku rasa ketika aku nak rakam album second ni, aku dah discover pula keindahan simplicity ni pula kan. Macam mana indahnya perkataan simple bila disusunkan dengan melodi yang betul yang kena kan. So dia pun boleh jadi seindah bahasa yang kompleks tu kan. So dia ada keindahan dia tersendiri dengan kata-kata yang simple. So aku dah start nak explore part tu, aku keep nak stay. So kira macam sebelum ni kau masih mencari identiti jugalah ke ataupun itulah identiti identiti ketika itu? Itulah apa yang aku tengah masa tu lah. So kira tengah tu aku tengah explore masa tu. So setiap lagu ni hanyalah satu exercise untuk aku try satu gaya bahasa baru lah. Boleh kata macam tu lah. Dan sekarang kau lebih memilih macam penggunaan bahasa yang lebih mudah, simple tapi sharp macam tu? Dia bergantung kepada lagu dan melodi dan message. So dia berkait banyak. Ada tak satu lagu yang macam okey lah, kalau orang tak pernah dengar apa ni Marga Satwa ni, satu lagu yang kau rasa macam orang kena dengar. Yang kau rasa macam mungkin peminat Marga Satwa pun tak suka tapi kau suka gila lagu ni? Aku suka lagu Bah Tangga. Aspek musik hilai ke apa ni? Bah Tangga. Bah Tangga ni sebabnya lagu ni satu dimensi lain yang aku explore juga. Sebab lagu Bah Tangga ni cerita pasal Senoi Perak. Apa tu? Senoi Perak ni adalah orang perang. Senoi Perak ni adalah satu squad di mana dia ni menentang komunis gerila di dalam hutan.
Asal-asalnya diorang ni adalah anak-anak orang asli yang direkrut oleh komunis ketika tu untuk join komunis lah. So bila dah join komunis, diorang dapat order knowledge apa semua, suddenly diorang realise yang diorang ni sebenarnya di jalan yang salah. So diorang pun start untuk nampak keganasan yang komunis buat terhadap orang-orang diorang lah, orang asli semua. So diorang ni telah di-reach daripada Britishnya ni, Melayu punya askar kan. So di-absorb untuk jadi satu squad baru, Senoi Perak. Sebab dia orang Cerita Senoi Perak, cerita Bahtangga ni, orang perang ni ada tengah syuting ke dah habis syuting lah. Tapi asal cerita ni dia dah bertukar-tukar tangan tau, naskah ni. Tapi recently aku rasa dah habis syuting ke, Syam Rejab yang shoot. Tapi sebelum tu aku ada few directors, dan ada seorang director ni dia nak aku tulis satu OST tentang lagu pasal untuk movie tu. cerita tu movie tu. So aku dah tulis tapi tiba-tiba dah bertukar tangan. So lagu tu aku masukkan dalam album lah. Sebab aku suka gila. Aku suka gila. Sebab dia cerita yang intro dia pun ada bunyi sumpit lah. Oh you big kau. Dahsyat. Intro dia adalah untuk imajinasi masing-masing Tapi intro dia tu imajinasi aku. Memang aku dia tengah lari, tiba-tiba ada orang sumpit. Sumpit pertama tak kena, sumpit kedua tak kena, sumpit ketiga kena. Lepas tu yang kena tu dia jadi lepas tu terus tak. So dia macam aku buat, walaupun tak sempat aku nak volley tapak kaki, bunyi hutan apa semua kat intro tu. Memang simple gila macam tu aja. Tapi itulah yang aku rasa yang legit lah. Sebab dia menentang kamu ni menggunakan ilmu-ilmu hutan, sumpit apa semua. Kau tak se-cool lah cerita tu kan. Dan kita tak angkat cerita tu sewajarnya. Diorang ni ada sumbangan tersendiri lah untuk kemerdekaan negara juga. So itu satu sudut baru yang aku discover dalam gaya penulisan aku. Cerita dia bukan cerita rakyat biasa-biasa lah ni weh. Akan ada lagi apa lagu-lagu macam ni depan ni? Tapi lagu tu pun daripada sebenarnya nak buat OST kan. So dia dah jadi part of Seri Budaya punya album. Sekali Seri Budaya. Upcoming ni apa yang mungkin kau tengah bikin yang macam kau boleh kongsikan sikit? Upcoming ni aku sebenarnya baru release satu single baru dengan aku punya own publishing, penerbitan Tongkat Sakti. Sebab tu tongkat tu tak ada, dia sakti. Dia sakti. Dah bersatu. Tak dapat. Tongkat tu dah bersatu dengan aku. So aku dah tak perlu tongkat lah. Hidup bertongkat. Dan aku baru release lagu ni, tajuk dia Bayang Mega. Bayang Mega. Terik mentari kehangatan, aku berselindung di bawah teduh bayang mega, mencari lega. Itu dia punya part. So bayang mega ni pun satu, aku nak mengetengahkan vokal aku sebagai hero. So kalau dengan band ni, aku tak anggap vokal aku sebagai hero. So semua ada individuality dan masing-masing heroic moment lah kan. Tapi dengan ini adalah satu projek solo aku lah. Untuk aku buat lagu yang di mana dia ada epic, dia ada orchestration, dan dia lain lah daripada Marga Satwa punya barang. Dia, aku nak, bukan nak tunjuk, aku nak explore diri aku lah basically. Sebab aku rasa mungkin ini satu jenis muzik yang belum aku explore lagi lah. So dia macam lagu epic, dia macam vokal jadi hero. That kind of dia macam naik stage seorang tapi kau berdiri pun dah. Dia vibe macam tu lah. Dia macam Jamal. Jamal Abdillah kan. Ataupun siapa-siapa lah yang legend kan. Faham tak? Dia macam Salim ke? Sebab aku, macam aku cakap Zat, kau jumpa aku dekat busking, betul tak? So aku masih lagi busking sekarang. Dan aku busking ni, aku explore banyak pasal suara aku. Satu benda lah. Aku ingat aku cari rezeki, rupanya aku tengah explore suara aku.